So this the best line untuk atasi masalah 4K crop 50-60fps dekat Sony A7 IV. Hello, welcome. So hari ni aku nak cakap tentang this lens which is daripada Sony 16 to 25. Ni bukan GM, this G lens yang biasa saja. Apa yang aku suka this lens daripada 16 to 35 GM is obviously the price. Anda boleh dapat harga yang jauh lebih murah dengan kualiti yang agak okey, dan daripada brand Sony sendiri dengan this price, cuma dia adalah 16 to 25 lah. But this is not a big deal lah untuk aku. Dia ataupun nak cari angle yang lebih wide, this the lens. Dan disebabkan aku pakai Sony A7 IV yang which is dia crop at 60 ataupun 50 fps. Ini lens yang safe aku jugalah, sebab bila aku nak shoot dalam 4K 50 fps ataupun 60 fps macam tu, dia akan crop. So bila dia crop, 16 ni akan jadi 24 fps. So still wide angle yang kau boleh dapat, dan 25 akan jadi something 37 something like that dalam crop mode tu. Dan sebab itulah main reason sebenarnya aku dapatkan di 16 to 25. Kalau korang tengok, selain daripada boleh zoom, dia ada juga button dekat sini yang kita boleh custom button, dan dia juga boleh ada button untuk auto ataupun manual focus, dan satu lagi button which is clickable ataupun kita boleh off untuk aperture ring dekat sini. So aperture ring dekat sini kita boleh adjust sama ada kita nak klik ataupun kita nak off klik, which is dia akan jadi smooth lah. Bila kita tak klik, dia akan jadi smooth, tapi kalau kita onkan dia, dia akan jadi clickable. So just saja nak share untuk this mini vlog, I think. Alright, so kalau hampa berminat dengan this lens dan hampa pakai Sony A7 IV, hampa boleh try dapatkan this lens kalau nak shoot dalam 4K 50-60 fps crop tu, yang ada crop mode. So this the best lens untuk atasi masalah 4K crop 50-60 fps dekat Sony A7 IV. So kalau minat lagi untuk aku cakap pasal barang kamera atau something ataupun BTS behind the scene ataupun shoot apa-apa yang hampa minat, boleh drop the comment. So see you guys at the next video. Bye.